Udang masak lengkuas untuk 10 orang makan. Ini adalah buffet kita dekat food court yang premium. Sebab kita pakai udang dia saiz besar macam ni. Yang ini untuk 10 orang makan. So ada banyak sangat udang. Tak payah nak jimat-jimat udang. So ini, jom kita tunjuk kat korang. Udang masak lengkuas ni memang sedap. Dia memang kurang kuah. Untuk orang yang tak berapa minat kuah, you guys boleh try this one. Dia tak pedas. Kalau korang nak pedas, boleh add on sambal cili padi. Untuk set ni kita dapat nasi, udang dan juga salad. So, saya nak makan. Saya nak tunjuk kat korang. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk kat korang cara makan dia. Bismillah. Udang kita fresh ya korang. Okay, korang tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Manis udang fresh. Ini adalah lauk family saya. Jadi saya masukkan dalam menu dekat food court ni. Okey. Lauk yang diturunkan daripada makcik saya. Saya memang suka lauk ni, lauk childhood. Untuk orang yang tak pernah makan boleh cuba. Ada orang mungkin suka, ada orang mungkin tak suka. Itu taste preference masing-masing. Tapi saya memang minat. Jadi korang, dia minimum set adalah untuk 10 orang makan. Kalau korang ada 50 pun boleh, 100 pun boleh. Apa-apa just tanya kita. Kita akan InsyaAllah sesuaikan dengan korang punya majlis dan juga bajet. Kalau tak mampu yang macam ni tak apa. Ada yang lagi murah. Yang boleh yang sesuai dengan korang punya bajet. Yang penting korang order dengan food court.